Waalaikumsalam. Sihat oh. Ada meeting tu, koperasi. Pasti. Koperasi PBRTM kat atas. Oh. Tu bawa dia masuk sini sebab dia tak pernah tengok Angkasa Puri kan. Pada N10 nilai seterusnya akan ditahankan oleh penyandangnya J.R. Kumar dari perkembangan yang kami bawakan dari Wisma Majlis Karya Seremban dan kita perkembangan semasa dan diteruskan dengan tarikh-tarikh penting yang dikeluarkan oleh SPR untuk nanti dan pastinya seketika nanti kita akan dapatkan pembangunan calon terusi di mana negeri ini calon pilihan raya Negeri Sembilan. kita nak bersama dengan rakan kita di Standby untuk masuk studio untuk di-interview. Bersama dengan para Muda Sambiran yang berada di Dewan Perdana Tampil untuk kita lihat bagaimana situasi dan juga suasana di sana. Terus saja bersama dengan para wanita. Seterusnya naik Presiden lama Datuk Seri Johari Gani dan Datuk Seri Dr. Tengku Adlan Tengku Nasional. Seperti saya katakan tadi, tampil mempunyai 3 dua iaitu Kemas, Kementerian dan Ada lagi 1 minit. Negeri Sembilan. Jumlah pengundi saya ingin memberikan sedikit informasi jumlah pengundi di tampil ini adalah 82,426 orang dengan pecahan 29,7,910 di Dun Repah. Dan apa yang saya boleh kongsikan situasi di Dewan Perdana Tampil ketika ini untuk memudahkan bola kita akan pastikan maklumat kita dan sebentar saja lagi dan saya pasti mengurus pusat penamaan calon juga. Okey, Wina. Okey, Wina, first back. Siapakah calon bagi PDP Dun dikemas Gemencik Control room saya rasa. Jadi saya kira Seperti sekian ni. kami tu Please okay, thank you Gemencik. Suasana. teruskan dulu kamu pressure teruskan. Calon Pakatan Harapan Zailan Munawar akan berentak dengan calon Barisan Nasional yang juga merupakan penyandang terusi DUN ini, iaitu yang juga merupakan Exco Wanita Keluarga dan Masyarakat Negeri Sembilan.